Assalamualaikum. Selamat datang sama kami ke Arabala. Hari ni kita nak main game bernama I Am Bird. Sebelum mula kita minta tolong betul like, subscribe dan tekan nombor asyik kita nak main Come at me. Jom. 1, 2, 3. Oi. Ow. Oh. Okey, jom. Kita akan pergi kat tempat 48 tu. Saya tak tahu. Seperti cakap, minta tekan button like, subscribe, tekan nombor asyik sebelum sama video ni. Minta tolong semua. Jom. Ada member nak jumpa. Attention. Event underway. Present yourself Okay. to the main square. Plotting Dekat each ni sampai ke atas tu. location. Okey, jom. Kakak! Jom, terbang. Kita terbang. Kita akan pergi ke tempat tu. Wow. Apa dia tu? Oh, highest mountain ni. Baru saya bagilah saya main dulu. Tak habis lagi. Baru berapa minit? Baru seminit lebih dah. Terus sangkut tadi sebab saya tak tahu macam mana nak main. Okey, jom. Kita terbang tinggi. Saya kena sampai ke tempat tinggi kan. Jom, laju. Ada ni dah. Cepat je mission. Come to me lagi. Kenapa masuk lagi? Oh, kena lagi sana dulu. Siapa? Kena pergi siapa? Oh, tu. Jom. Okay, dia nak bagi isi tu mission lah. Okay, mission. Apa pula yang kali ni? Woi, burung ni pakai tu macam tu. Take a seat when no one. Pergi cari tu. Di atas statue ataupun menara. Atas apa nama, tugu. Dia atas tugu, jom. Saya pula kacau orang kan? Aku tengok ada makcik tu Saya nak cuba buat je. Arrive on the next screen. That was a clean cut. The horizontal. Sticking around. Itu saya pelik kenapa tu? Green light. Nampak. Ada. Woi, berani dia. Pigeon bold. Okey, saya tak apalah. Dia mengamuk tu. Kita akan duduk. Kita dah buat kerja kita. Oh, ada burung lain tu. Bukan burung tu. Woi, ada tu. Ada tu. Saya kena laju. Ada tu. Apa nama saya lupa benda tu. Okey. Saya nak kacau orang dah. Dia buat saya lagi. Oh, tu tengok ada presiden tu. Kita kena ada buat sesuatu kat presiden ni. Semua tolong bagi saya semangat untuk pergi buat sesuatu kat presiden ni. Jom. 3, 2, 1. Bismillah. Spin the block. Boom. Saya kena tembak. Sakit. Aduh. Saya terkena. So, kena silap saya juga pun tadi. Nampaknya game lag. Sudah. Sedap. Oh, tak. Tak lag. Ayuh. Mana saya lagi? Saya dah cuba sesuatu. Saya dah pegang sesuatu. Saya belakang orang Saya dah cuba sekejap Cepat cuba. Need help. Oh. Kita tahu mati je. Okey. Pakcik ni nak duduk jadi presiden ni. Jadi kita akan jadikan dia presiden. Kita akan jadikan presiden dia. Okey, sini. Pakcik jadi presiden Pakcik. Tengok tengok. Panggil saya main dulu. Belakang aja beli. Pakcik ni nak berenang pula. Jom. Bukan tu jahat sangat. Okey, sini. Pakcik berenang. Okey, bye-bye Pakcik. Bye-bye. Rapid fire. Ada orang tembak saya tu pakai plastik. Saya pergi baiki the road sign. Siapa baiki? Apa saya baiki? Saya burung. Bukan kerja. Okey, saya dah baiki. Dia hantu berani dia kan. Tak ada masa. Saya juga. Okey, kita bercakap lagi. Kita dah cakap lagi, tengok. Saya nak buat sesuatu lagi. Sebelum kita bercakap ni, saya nak buat sesuatu lagi. Apa saya akan buat kalau saya ambil kereta? Tak dapat kereta. Kita akan angkat pakcik ni lah sekalian.
Look, the next corner decides to buy. Okay. Tahu cik. Snack attack. On the spot. Oh. Side quest energy. Oh. Not moving. Ah. Run. Package velocity. Adik! Sebelum saya kena tembak lagi tu. Okay, tutup. Ayo, saya kena bawa pakcik ni. Dengan saya. Ada pakcik tu lagi dengan saya. Tak ada lah. Saya pakcik tu dengan sekali saya terlepas satu. Tak apalah. Tak apa. Okay, apa saya kena buat ni? Saya berapa jumpa servis sedikit tu. Grab me one. Bring an ice cream. Oh, saya kena bawa ice cream. Saya kena bawa ice cream. Yum, beli ice cream. Saya kena bawa ice cream sebab kenapa? Dia tak makan ice cream tu. Ada lagi tak? Oh, presiden tu ada lah. Dah hilang dah presiden tu. Mungkin salah saya kot abang tadi. Oh, tu pun. Oi, pakcik ni makan ice cream ni. Oh, the perfect Oh, tu. street neighbor. Forget later. Consider this the warning shot. Ow! Hei! Jom! Kakak! Saya kena laju. So, saya pergi. Tak tahu buat apa tadi. Saya pergi mengambil saya punya sedikit es krim daripada belakang pakcik tu. Pakcik tu bagi sebenarnya. Kan. Okay, jom es krim. Ambil ni es krim ni. Okay. Ice cream. Au. Kenapa tak boleh? Kenapa bagi buat lagi damage walaupun saya burung tetap? Jangan kau jatuh ni. Tak kau turun. Pasal damage tak ada, tak kurang. Apa dia ni? Oh, duit dia. Berapa ni? Tak boleh. Oh, internet. Kena pakai internet ni. Apa saya tengok lah tak pistol lah apa dia jual. Kita ada 39k. Jadi kita nak guna apa kita tengok anda kata kedai tu. Kita akan guna apa yang sebaik apa dia tunjuk game ni. Accessibility ataupun sesuatu. Tengok apa yang mana. Jadi kita akan tengok. Oh, 39k. Apa saya dapat? Saya dapat. Woo! Aduh. Hai. Baru pakai shotgun. Saya tengok. Kita cari dulu. Kita punya mangsa dulu. Kita cari kita mangsa buruan kita dulu sebelum kita tembak benda ni. Sebab saya boleh pusing tiga lagi ya tak? Pandai yang kita pusing. Oh, rapper. Hai. Terlampau banyak anti propaganda kat dalam city ini atau bandar ini. Pergi melepas si banner tu. Oh. Okay. Saya test dulu ya. Tunggu dulu pistol dulu. Ada tak? Tak ada lah. Mungkin saya dah pergi buat. Oh, ni propaganda tu. Tu dia orang mengamuk tu. Tengok lah dia pergi buat. Saya punya bangsa saya. Bangsa saya ditindas. Tak pasal tak. Oh, ni. Bird strike back. Boom. Siap. Kedua pula. Saya nak test lagi pistol ni. Tapi tak ada lah. Kita akan buat dulu. Lepas tu kita akan pergi cari Kita cari penguasa kita. Kita nak cari yang betul-betul orang yang ada. Ada. Okey, sebabkan saya akan jadi pemangsa kan. Dia buat apa propaganda. Dia pergi buat bangsa saya macam ni. Tengok bangsa saya, burung saya terkena cekik. Tengok saya nak balas dendam apa dia buat. Jadi dalam 3, 2, 1. Oh, berani dia. Okey, jom. Kita dah selesai dia punya. Ada. Wush. Ada. Kita lawan dah. Woi, banyaknya. Tak boleh. Woi. Kena juga. Kita buat dah. Dah harga makin mahal dah pula. 1.2 tak ada 1. Apa dapat? Uish. Masalah benda ni dulu. Apa? Boleh lagi pusing tak? Okay, boleh lagi. Kita guna dulu kita sampai habis. Tengok apa kita boleh buat. Dapat. Bazooka! Okay, saya ambil ni. Uish. Okay, jom. Saya dendam dengan ni. Saya dendam dengan ni punya tu. Jadi
Kita akan buat sesuatu untuk kali ini. Lagi jahat daripada ni. Bukan lagi jahat. Ini bukan jahat, tapi ini balas dendam penunjuk perasaan atas sebabkan itu. Tapi sebelum tu kita buat dulu kita punya ni. Oh, no. Ada tak? Tak ada. Oh, ada lagi ni. Kali ni kita akan guna. Ingat bangsa saya. Tengok saya bangsa. Tengok bangsa saya terkena. Tengok dia muka dia. Saya akan buat ni. Nanti ke satu. Bismillah. Boom. Oh. Boss Express. There you go, Feather Bandit. Okey. Oh. Oi, berani dia. Aduh, sakit. Precision. Deterrent. Sudah. Salah saya lagi. Aku rasa kita buat dulu kita punya. Sampai dulu kita buat dulu kita punya dulu. Mission, boleh tak? Adakah kita boleh lepas si mission kita? Saksikan sekarang antara perlawanan itu. Tengok bintang tu. Bawah saya tahu ada bintang kat situ. Bagi saya kerja dulu. Bagi saya dulu. Minta jangan. Saya cakap. Hai, si baik oi. Salah. Macam mana saya nak hilang tadi? Nampak. Oi, dia nampak juga. Oh. Dia nampak juga. Ada. Oh. See you later. Nampak dia. Bodoh. Oh. Clear way. Minute high. Safety open. Center. Aduh, sakit. Right. Sakit. Nothing on thermal. Okay. Clear. Oi. Ada pokok nak pergi kawan ni. Oh, tu dia. Sekarang boleh. Kita akan tolong dia sebab kita ada sesuatu ke. Kita bawa ke dia kat kerja sekarang kita lah. Tengok kita panggil dia Aidil. Siapa bagi nama dia Aidil? Ni. Aidil. Saya tak Aidil kat sini dulu. Kita tengok apa mission kita. Ni mission terakhir untuk mission video kali ni kot. Apa dia ni kali ni? Hero. Anda suka sekelajuan? Apa kata kita buat sedikit kena apa nama memandu. Pandu dekat di atas kereta selama 30 saat. Aidil mana? Oi, Aidil hilang lah. Oi, saya Aidil. Saya kena pergi naik atas ni kereta ni. Laju je kereta ni. Sebab tu dia pakai itu speed pun. W speed. Oi, laju je kereta ni. Shade now. Woi. Sikit lagi. Wow. Beat for pretending not to. Beat both Aneh, with aneh. one more block. Okey, jom. Bye-bye. Wow. Kita naik kereta tu. Burung naik kereta. Kakak. Okey, siap. Jom. Woi, ada mesti satu lah. Masalah saya baru nak habiskan game ni. Masalahnya nampak gaya kita boleh guna sesuatu lah. Tapi saya kena beli sesuatu lagi. Saya dapat pistol lah kan. Bukan pistol lah, meriam tu. Bazooka. Kita dapat bazooka. Saya nak tembak atuk. Nenek pakai bazooka. Ni pun. Bukan ni. Ni. Saya nak main. Ada. Okey, kita dah dapat ada. Tengok ada. Okey, apa dah? Oi, apa dia ni? Apa ni? Saya tak tahu apa dia. Orang kita tengok buat mission ni dulu. Psycho. Kenapa panggil psycho? Tunjuk respect kepada status apa nama Tugu. Berak di atas Tugu. Sedang je kerja. Tapi jom. Saya ingat pakai boom. Pakai benda ni, saya tahu apa dia ni. Tapi kita kena baru tunjuk kenapa kita sebenarnya. Buat boom. Oh ya. Saya kena berak atas ni. Lepas tu disebabkan seperti kita akan buat lagi sekali. Tunjuk perasaan. Kita akan tunjuk demonstrasi. Mana pakcik tu? Mana pakcik atuk-atuk tu? Kita tunggu dulu. Tu atuk pun keluar lah. Kita berak dulu kat atas ni. Tu. Tengok atuk tu. Kita kena tunjuk perasaan sebab kita punya ni.
Okey, berak dulu. Okey. Mana? Okey, kakak. Kau nak tengok. Tengok dia buat apa tengok saya punya ni. Saya dia bagi buat masa saya tengok lagi sekali. Saya tunjuk apa dia buat Terima kasih. Jadi, Clamp down. lepas sendang. Kakak. Grounded. Lah, saya ingat kata apa jangan-jangan dia. Tak kena. Okey, saya tidak saya. Minta maaf. Uish. Oh. Saya kena check ni depan menyuruh. Laju. Oi, sakitnya. Lah, pistol ni best oi. Au. Okey. Nyorok dulu. Tak boleh. Sampai 5 kali Ha? Okey. Come back me. Okey, itu je kot kali ni. Banyak benda kita boleh buat. Mungkin saya akan buat video lagi kali kedua. Okay. Tapi terima kasih kerana sudah menonton sampai akhir. Kalau video kali ini sondok video kali ni, jangan lupa like, subscribe. Terima kasih dan jumpa lagi kita datang. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Bye. Boom. Dan bye. Boom. Kita joget tu. Tu dia joget.